Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Baik, semua pelajar dah dapat kertas soalan ni. Yang datang saja kan dapat kertas soalan ni. So, harap kamu buatlah ni. Ni soalan tahun 2021, iaitu zaman COVID dulu. Dia punya nombor siri pun bukan nombor siri, nombor kod untuk tu pun masih 2333. Alright. Tapi sekarang ni 3, 2, 3, 3. Maknanya 3 ni semester 3. Alright. Okay, kamu dapat soalan ni. Tapi yelah, soalan ni tak adalah beza sangat ya dengan yang kamu buat baru-baru ni. Okay. So, soalannya macam biasa. Semua ada. Dinyatakan apa yang kamu perlu buat. Okey, tugasan dia adalah Encik Khuzairi, tolong baca dulu apa yang berkenaan dengan tugasan kamu tu. Baca dulu. Habiskan. So, dalam soalan ni, orang yang kena kamu cari cukainya adalah Encik Khuzairi bin Muhammad Samad. Alright. Lepas tu dia bekerja sebagai seorang pegawai operasi di Syarikat Asas Usaha Sendirian Berhad. Okey, maknanya dia ada gaji lah. Ayahnya bernama Haji Samad. Kemudian ibunya bernama Hajah Leha. Ibu bapanya mana tak bersama. Kemudian beliau mempunyai isteri bernama Mia Adriana. Kemudian isterinya juga bekerja. Mereka mempunyai 4 orang cahaya mata, yang mana 2 belajar di IPT, seorang belajar sekolah menengah, seorang tadika. Maka dia mengatakan bahawa isterinya memilih untuk buat taksiran berasingan. So dia kata anak kedua, ketiga, Encik Khuzairi akan ambil kira untuk pelepasan. Okey. Jadi hati-hati masa mengira pelepasan anak nanti. Okey, bukan semua anak 4 tu diambil oleh Encik Khuzairi, hanya 2 sahaja. Okey, dia juga menubuhkan pemilikan perniagaan FlexiPrint. Okey, yang menjalankan operasi membekal dan menyediakan peralatan tulis. Okey, perniagaan ini ditubuhkan pada 2017. Baik. Okey, dia juga mempunyai Toyota Laiz yang digunakan untuk peribadi dan juga perniagaannya. So, bila dia kata ada penggunaan peribadi dan perniagaannya, so bila kamu kira alang modal, jika ada tol dan petrol, ada parking, semua tu, maka ada sekatan 1/3. Maknanya ada sekatan 1/3 ataupun belanja yang tidak dibenarkan 1/3 akan wujud. Baik. So, apa yang kamu kena buat? Okey, pengiraan tahun taksiran 2019. So, inilah. Okey. Inilah yang mengatakan bahawa anda perlu buat semua ni. Melengkapkan borang biodata klien, kira pendapatan berkanun, mengira jumlah zakat. Okey, lepas tu mengira belanja yang tidak dibenarkan, jangan dibenarkan. So, apa dia? Gaji, derma, kadar BSP, perkeso, keraian, petrol, perubatan, cukai jalan, faedah sewa beli, susut nilai. Lepas tu kamu kena menyediakan jadual sewa beli, pengiraan alang modal, kertas kerja, mengira pendapatan perniagaan berkanun, pelepasan individu dan juga kira cukai kena bayar. Okey, itu adalah tugasan ataupun soalan yang kamu kena lengkapkan. Kena jawab dalam masa 3 jam. Okey. Ni kriteria apa yang akan dinilai lah. Kamu boleh tengoklah kat situ. Okey. Pendapatan berkanun pengajar dikira dengan betul. P3 kalau penuh. Zakat dikira dengan betul. 3 markah. Belanja tidak dibenarkan dicatat dengan betul. 3 markah. Awak boleh tengok situ apa yang perlu kamu buat.
Kalau tepat, betul, full mark, 3 markah. Kalau kamu tak buat langsung, kosong markah. Alright. So, di laparan A biasanya akan diberi dokumen. Okay, dokumen pertama biasanya penyata gaji dia. Dokumen pertama adalah penyata gaji. Di sini kamu boleh lihat pendapatan beliau sebagai pegawai operasi. Okay, gaji dia 43,000. Ni nak kira gaji dia kan. Kemudian dia dapat allowance. Lepas tu dia dapat gaji besar, gaji kasar dia 46,320. Kemudian nama kumpulan, okey, kira BXP dia 4831. Cara rumah pekeso dia 147. And itu sajalah. Okey. Nama pegawai, dia bekerja di syarikat asal usia sendirian Berhad. Kamu kena tengok dokumen 1 sampai berapa dalam soalan ni. Lihatlah apa dokumen itu. So, yang pertama biasanya berkenaan dengan gaji. Kemudian dokumen seterusnya adalah zakat fitrah. Kalau RM7 tu adalah zakat fitrah. Okey, berapa zakat fitrah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Ini adalah buku. Kalau yang tadi dokumen 4. Dokumen 4 tu adalah berkenaan dengan cepatnya dokumen 4. Okey. Ini zakat fitrah. Semua ni 7, 7, 7, 7, 7, 6 keping tu. So, semuanya kamu boleh buat satu item lah zakat fitrah. 7 darab 6, 42. Okey, yang dokumen seterusnya. Ini adalah buku. Okey, kalau buku, perhatikan dalam dokumen itu. Walaupun dibeli kedai buku, tak semestinya semuanya dibeli adalah buku. So, yang ini pen Faber-Castell tidak termasuk. Borneo Talk. Buku lah tu. Cemerlang PTS, buku. Cemerlang matematik, buku. Borneo Talk, buku. Okey. So, tolak je RM6. Jadi RM52.50. Alright. Dokumen ini adalah penyata rasmi potongan gaji zakat. Ini pun adalah zakat. Okey, zakat pendapatan. Berapa zakat pendapatan? 1,800. Ini dokumen seterusnya, pertubuhan kebajikan ikhlas. Ini adalah derma. Kalau ada tulis di sini, ini derma dibenarkan. Tapi dalam jadual kamu boleh letakkan di ruangan semua, derma itu tidak dibenarkan. Okey. Persatuan Kebajikan Anak adalah derma. Okey, derma. Okey, ini derma tak dibenarkan. Kemudian Flexi Print Enterprise. Ini berkenaan apa ni? Tak nampak lah, dia punya dokumen dah lari. Okey, belanja kaki tangan. So, belanja kaki tangan dibenarkan. Sharing. What is this? Taman setapak. Di particular. Sharing. Okey, makan juga ni. Belanja meraihkan hari jadi Encik Huzairi. Ni belanja bos. Adakah dibenarkan? Bila belanja bos? Bolehkah kamu beri jawapan? Kalau belanja meraihkan hari jadi bos. Hari jadi bos. Adakah dibenarkan? Okey. Adakah dibenarkan belanja bos? Tidak. Okey, ni tak dibenarkan. Kemudian lorong datuk ni apa? Sawadi. Tom yang kungfu main. Okey, ni apa? Dibenarkan tidak? Ni belanja apa? Dia dah lari habis dah ni cikgu punya ni. Tom yang confirm main. Aduh, ni apa ni? Dokumen 11. Dokumen 11 apa benda? Ini KPJ Kuching Hospital. Hajah Leha. Parents kan? Ni pelepasan untuk family. Ni pelepasan. Bil tunai. Stationery. Bahasa Melayu tingkatan 3. Beli buku juga ni. Beli buku. Okey, ni semuanya
buku. Alright. Ni apa ni? Grade apple. Description meja pejabat. Okey, ini untuk allowance modal. Ini allowance modal. Ini allowance modal. Ini Encik 1000 Borneo. Ini perubatan. Okey. Ini perubatan klinik. Nisanuki. Ni siapa ni? Nisanui. Pekerja ke? Awak tengoklah. Klinik Ibu Kota Satok. Awak tengoklah. Adakah Inas ini pekerja atau siapa? Prudential ni adalah berkenaan dengan insurans. Okey, pelepasan untuk insurans. Great Eastern pun berkenaan dengan insurans pendidikan. Sulit dan persendirian, penyata akaun SSPN. Ini juga pelepasan untuk SSPN. Okey, ada dia. Jabatan pengangkutan ini adalah berkenaan dengan kenderaan. Okey, hire purchase ni untuk kira masuk dalam jadual sewa beli. Okey, ini dokumen pada untuk tahun taksiran ni. Dia awak ambil dia punya jumlah pinjaman adalah ini. Jumlah pinjaman dia. Jumlah pinjaman. Okey, awak boleh masukkan 86,400 tu adalah jumlah pinjaman. Okey, jumlah pinjaman. Insurans berhad Fresh Enterprise. Apa ni? Amounts. 1,100 and only check nombor dokumen 24. Nama pekerja. Okey. Itu adalah nama pekerja. Semua ini dibenarkan. Alright. Okey. Ini penyata pendapatan dia. Okey. So, susut nilai semua tidak dibenarkan. Faedah sewa beli kena ada 1/3. Cukai jalan insurans 1/3. Dibenarkan tak dibenarkan. Penyelenggaraan pendapatan, perubatan, nota 6, petro pun ada 1/3. Keraian kena tengok dokumen. Ni kena lihat dokumen. Okey, pekesu dibenarkan semua. Kira PSP dibenarkan. Gaji dibenarkan. Okey, derma ada yang tak dibenarkan dan dibenarkan. Okey, boleh lihat di semua dokumen-dokumen tersebut. Okey, itu saja. Sila. Okey, diberi jadual taksiran 2019 adalah berbeza sikit. Lama ni soalan lama. Okey, maka sila siapkan. Tak ada jauh beza dengan soalan yang awak ulang kaji itu ya. Okey, boleh buat dan boleh tanya cikgu bila kamu ada kemuskilan. Okey, selamat menyiapkan, selamat ulang kaji. Semoga berjaya kamu nak menjawabnya nanti. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.